So, kau pusing belakang, lepas tu kau baling ke depan. Aku nak tengok, boleh? Aku rasa sampai esok tak siap ni. Boleh tak sabar? Macam ni? Kau okey? Oh, Jax! Tak sengaja. Kau okey, Kangle? Aduh. Kenapa kau asyik buat macam ni? Alah, aku kan tak sengaja. Aku cakap, biarkan je lah. Dia macam, alah tak boleh. Ada satu barang untuk kau ni. Kau ni memang tak boleh je lah. Inilah barang yang kau nak tu. Ni barang macam lain sikit. Tapi kan, dia buat dari plastik. So, susah nak pecah. Pakai je lah. Apa kau rasa? Rasa macam cantik. Memang cantik sangat-sangat. Oh, begitulah. Ya, terima kasih. Oh, kenapa ni? Kenapa korang duduk sini? Aku tak faham lah kau cakap apa. Haish, engkau ni memang merasa dengan aku ke, Mom ni? Engkau dah macam gila tak ke? Aku tahu untuk apa. Macam kau semua nak tahu apa yang terjadi? Tahu tanya. Adventure hari ni kita akan pergi ke tempat yang paling jahat. Wah, betul tu, banyak hantu yang nak makan kita. Biarkan je lah dia makan kita. Tapi kalau senang sangat, kita excuse me, kau you jangan makanlah kita orang. Tapi jangan chill je dengan horror tu. Sebab dulu macam apa yang peramal sangat ni. Sebab dulu kita kena rasuk dan kita tengok macam benda tu macam seram sangat kan. Tapi lepas kat podcast tu kita masuk dalam badan, mati. Uish, macam mana boleh macam ni? Kau diam boleh tak? Aku nak buat cerita pun tak boleh. Semua pun tak boleh. Bukan macam tu. Kita kan ada toko tak cerita kan? Kan kat situ kita tak pernah guna lagi. Ayat apa macam ni? Aku tak faham apa? Ni hebat ke? Tak hebat. Tentu air kencing sekarang. Apa kata kita tengok apa Zubul tengah buat waktu dia tengah tidur. Siapa tahu lukis tu? Aku tahu. Apa kata kalau kita duduk Zubul untuk makan dia? Begitulah macam tu. Tahu tak apa? Aku tahu. Kita ada buat cerita paling senang. Kita semua hidup senang. Mana ada kuda terbang bro? So kita nak pergi kedai yang paling terbaik. Kita pergi McD. Itu baik tak? Okey lah. Baiklah macam tu. So adventure hari ni kita akan pergi ke Honest Day World of the Krusty Krab. Kau jangan salah. Kau jadi Mr. Krab. Macam mana kau tanpa banyak bertanya tanya. So kita ada banyak kaji untuk buat. Dan kita ada masa untuk dari sekarang. Masuk lidah tu balik. Aku tak nak lah pergi. Cakap balik. Yelah, aku buang masa je tengah buat kerja tu. Aku tahu. Aku boleh tak aku ganti dengan Zubul untuk cuti hari ni? Mana boleh macam tu? Betul juga, wahai bijak. Dan kau boleh masuk. Tak boleh lah. Orang cakap tak boleh lah. Aku cuti lah. Kau diam boleh. Aku rasa macam okey je. Walaupun best lah aku macam ni. Dah lah, korang ni macam bising. Dah lah bro. Dah kau gerak je lah benyayang ni. Dah pergi shu. Mak kau hijau. Berat lah aku nak tinggi ni. So hari ni kerja yang terbaik. Jom kita buka kedai ni. Semua dah siap. Mari kita kerja korang. Aku tahu. Aku ambil lagata. Lepas tu aku letak dia dalam rebus. Kau tak boleh buat macam tu. Kan ini udang sekolah. Dah tu kau nak buat apa? Aku akan call guru besar. Hello makcik. Hai makcik. Aku nak tanya ni. Ada satu budak ni, dia tengah rebus dengan perempuan ni. Lepas tu, dia tak ikut undang-undang sekolah. Cakap balik, oh my
my god, Zubel, kau tahu tak masa aku janjel, aku takkan magi kau, kau suka aku kan. Kalau kau suka aku, skibidi. Kau ni, kau tu udah je. Tapi kan kau kena ingat, aku ni suka solat. Tapi kalau kau tak suka solat, kau semua je buat. Benda ni macam teruk je.